Zaman Nabi pun banyak lagu tu. Zaman Nabi-Nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Isa pun banyak yang lagu tu. Yang baik, yang ikhlas, yang jahat pun ada. Tiada dibangkit oleh Allah Ta'ala akan seorang Nabi atau khalifah. Khalifah ni pemerintah. Melainkan adalah baginya dua kawan atau tolan. Satu tolannya menyuruh akan dia berbuat ma'ruf, buat benda baik, dan mengarah akan dia, arah dia kepada benda baik, itu satu jenis. Dan satu tolan lagi menyuruh akan dia membuat kejahatan dan mengarah akannya buat kejahatan tu. Itu hak jenis nombor dua. Hak jenis nombor satu, buat baik, suruh buat baik, arah buat baik. Hak jenis nombor dua, suruh buat jahat dan mengarah buat jahat. Itu dua jenis. Sebab itu orang yang ada jawatan pemerintah kena ingat. Ni orang di bawah kita tu ada dua jenis ni. Nabi dah bagi tahu. Maka yang maksum. Apa arti maksum? Yang berarti yang terpelihara itu. Orang yang terpelihara dari kejahatan-kejahatan ni. Orang yang maksum ini siapa? Orang yang maksum berarti yang terpelihara itu. Mereka yang dipelihara akan dia oleh Allah Ta'ala dari yang tersebut dan lain-lain bahaya. Apabila Allah jaga seseorang itu daripada jenis kawan yang jahat, yang mengajak buat jahat, artinya apabila Allah kawal kita tak ikut orang tu, artinya kita sudah maksum. Maksum ni orang yang dipelihara oleh Allah. Jadi kalau orang yang tak dipelihara oleh Allah, maka dia akan ikutlah golongan nombor dua tu. Tapi orang yang dipelihara oleh Allah, dia akan ikut golongan yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi hadis kita berhenti